Bila nama seseorang mula jadi perhatian, setiap tindakan kecil pun boleh jadi persoalan. Itulah yang berlaku pada Sharifah Sakinah. Ramai mula tertanya-tanya, kenapa dia mengikuti seorang personaliti media sosial yang sering jadi perdebatan, tarik feed. Akhirnya, dia tampil jelaskan sendiri. Katanya, apa yang menarik perhatian dia sebenarnya bukan kontroversi, tapi kandungan tentang kesihatan dan kecergasan. Dalam dunia yang makin sibuk, perkara berkaitan kesihatan memang jadi keutamaan. Tapi dalam masa yang sama, dia jujur. Bukan semua pandangan individu itu dia setuju, terutamanya bila melibatkan dunia seni. Bagi Sakinah, seni bukan sesuatu yang boleh dilihat dari satu sudut sahaja. Malah, dia melihat kecergasan itu sendiri sebagai satu bentuk seni. Cara bernafas ketika bersenam, cara menyampaikan ilmu, hubungan antara minda dan tubuh. Semua itu, bagi dia, ada nilai seni tersendiri. Menariknya, dia memilih untuk tidak melayan perkara negatif. Apa yang baik, dia ambil. Apa yang tak selari, dia lepaskan. Pendekatan yang nampak sederhana, tapi bukan semua mampu buat. Dia juga percaya, di sebalik segala kontroversi, mungkin ada niat untuk beri kesedaran. Cuma harapannya, cara penyampaian itu boleh jadi lebih lembut, lebih berlapik, lebih berkasih sayang. Sebab bagi dia, menyerang bukan jalan penyelesaian. Mendoakan yang baik, itu lebih menenangkan. Kadang-kadang, dalam dunia yang penuh suara, kita kena pilih mana yang patut didengar. Persoalannya, kalau berada di situasi sama, akan fokus pada manfaat atau terus nilai seseorang dari kontroversinya. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.